Astagfirullah, sedapnya lah pick up dia. Hui. Salam guys, kembali lagi bersama aku Rashid. Yes, ini antara sebab paling utama kenapa aku pilih ADX TG 400. Bukan sebab dia ada rantai ataupun siap ni. Dia masih lagi menggunakan CVT macam biasa. Yang menjadi sebab paling utama aku pilih ADX TG 400 ni adalah sebab dia dah tak menggunakan lagi dry clutch macam skuter-skuter biasa. Kalau korang tengok skuter biasa, dia ada satu kotak CVT kat belah sini kan. Dekat dalam tu dia ada clutch bell, ada auto shoe apa semua. Tapi ADX TG ni dia dah tak pakai dah benda tu. Walaupun dia masih lagi menggunakan CVT, dekat belah sini kan korang perasan ni ada gear kotak CVT ni. Dalam ni masih ada lagi belting dan juga roller puli semua. Dia masih ada lagi CVT dan sebagainya. Cuma yang membezakan dia, CVT dia dengan CVT skuter-skuter biasa, dia dah tak menggunakan lagi dry clutch macam aku cakap tadi. Dia punya clutch plate, dia punya sistem clutch dia, piring clutch tu semua dah berada di dalam gearbox. Dia dah bercampur dengan minyak hitam biasa. Senang cakap, dia punya clutch dia ni wet clutch lah. Jadi persoalannya sekarang ni, apa kelebihan dan juga apa kekurangan CVT ADX-TG ni dengan CVT skuter-skuter biasa? Macam skuter-skuter biasa, kalau korang bawa, tak kisahlah skuter tu 250 ke 350 ke brand apa sekalipun yang menggunakan CVT yang jenis belah luar macam tu, yang macam biasa kita tengok skuter-skuter biasa tu, kalau korang bawa skuter, korang takkan dapat lari daripada satu penyakit ni. Dia ada satu penyakit ni, bila mana kita dah bawa dalam 3,000 4,000 km macam tu lebih-lebih kurang, dia akan start gegar tau. Sebab apa? Dalam kotak CVT tu dia ada satu clutch bell dan juga auto clutch. Auto clutch ni bila korang bawa dah 3,000 4,000, dia dah start berabuk. Bila dia berabuk, dekat situlah datang bila korang bawa dia gegar, dia slip. Bila korang nak tanya pick up, bila korang bawa pillion, korang akan rasa macam motor korang ada delay, ada lag sikit. Dekat situlah yang datang tak selesa bila nak bawa. Okey, aku tunjuk demo kat korang apa yang aku masukkan bergegar bila nak starting tu. Tengok. Kalau dalam video mungkin tak nampak sangat tapi kalau in real life, bila aku nak pulai, kita boleh rasa macam dia grrr. Itu sebab dah servis, baru lagi servis. Kalau macam aku dah 3 bulan 4 bulan bawa, aku tak servis CVT, aku tak buang habuk dalam clutch bell tu, bila aku nak starting ni bergegar. Sinilah penyakit yang aku cakap tu, yang korang takkan boleh elak. Bila korang running 2,000 3,000 korang jalan, dekat dalam ni bila dah start berabuk, dia akan slip. Bila slip, kat situlah gegar. Sejak aku tunjuk kat korang aku punya skuter ni, nampak ni dah running dalam 2,000 lebih. Tu korang boleh tengok tu, habuk bertakung lah. Habuk tu lah yang akan menyebabkan clutch shoe ni dia slip dekat dinding-dinding clutch bell ni. Itulah datang berabuk dan juga slip bila nak bergerak tu. Ginilah rupa CVT ADX TG 400. Tapi beza dia dekat mana dengan skuter biasa? Macam korang tengok tadi ada clutch bell, ada clutch. Beza dia nampak ni, korang tengok kat sini ni, dia dah tak ada lagi clutch shoe dan juga clutch bell. Itu je beza dia. Yang lain semua sama. Dia masih lagi ada roller, ada lagi U-clip, ada kelawar, puli depan, puli belakang, spring semua nak kena grease bagai-bagai. Macam skuter biasa, dia ada clamp macam ni. Nampak ni, ada clamp macam ni. Lepas tu ada clutch bell. Ni skuter biasa. Tapi ADX TG dah tak ada dah benda-benda ni. Semua dah tak ada. Dia hanya macam ni lah korang tengok ni belting, puli semata-mata. Tak ada lagi clutch shoe, tak ada lagi clutch bell, dan tak ada lagi masalah bergegar, clutch slip dan sebagainya. Dah tak ada dah. So jadi bawa tu jadi selesa dekat situ. Itulah bagi aku salah satu benda yang bagus lah. So dekat sini sebenarnya
secara tak langsung dia dah jadi low maintenance tau ADXTG ni. Sebab ada yang cakap, oh ADXTG ni pakai belting, pakai rantai, maintenance lagi susah, lagi mahal daripada skuter biasa. Sebenarnya tak, geng. Sebenarnya bila kau pakai skuter biasa, skuter yang berkonsepkan CVT macam aku cakap tadi tu, dia lagi kerap korang kena servis. 4,000, 5,000 korang bawa dah tak selesa, dah tak sedar, korang kena pergi kedai, kena buang habuk. Itu yang ramai user-user skuter yang kadang-kadang pergi bengkel, nak servis CVT, nak buang habuk je sebab nak bawa dah tak sedap. So untuk ADXTG ni dia dah tak ada lagi masalah-masalah tu. So kekerapan untuk korang buka servis CVT tu dah tak jadi kerap. Kecuali kau nak tukar belting ataupun tukar roller, itu je. Biasa budak skuter dia tahu lah, dia custom clutch belt lah, dia buat sirip lah, dia buat line dekat auto clutch tu lah. Macam-macam cara supaya nak bagi auto clutch tu melekat kat clutch belt supaya tak bergegar. Macam-macam cara. Kalau pakai ADXTG ni, korang takkan ada dah, korang takkan hadapi dah masalah-masalah tu. Sebab kedua, kenapa aku pilih ADXTG? Kerana dia ada Hyper VBS, geng. Hyper VBS ni sebenarnya dia macam VTEC lah, lebih kurang lah. Bukan lebih kurang lah, senang cakap macam VTEC. So bila kita bawa, nanti lampu VBS tu dia akan menyala hijau. Bila hijau tu maknanya dia dah buka lah. Memang rasalah dia punya pergi tu macam seolah-olah power tu diminta untuk pergi lagi. Itu antara sebab yang bagi aku best lah. Best, tak boring lah. Enjin ni tidak boring, bukan macam enjin yang biasa kosong aja, hanya enjin 300cc, 400cc semata-mata, tak ada. Dia S1M ni dia 400cc, dia datangi lagi dengan satu ciri enjin yang orang kata add on lah, macam extra boost. Itu yang seronok sebenarnya. Dan sebab yang terakhir, dia pakai rantai. Pilihan utama pakai rantai ni satu dia apa tau sebenarnya. Korang dah tak payah lagi nak usik roller, nak turun berat roller, nak tambah berat roller. Kalau korang rasa macam korang bawa pilihan yang berat, korang kerap mendaki, korang nak main pick up, korang hanya usik sprocket depan je, turun satu mata. Ataupun naik satu mata belakang. Kalau korang rasa nak top speed lebih sikit, korang turun mata. Korang adjust pocket je, dah tak payah nak buka kotak CVT, nak adjust roller, nak cai roller dan sebagainya. So senang tau kat situ sebenarnya. Okay, aku go through sikit lah basic-basic apa yang korang dapat bila korang beli motor ni. Aku rasa pun ramai yang dah tahu, cuma aku go through je lah secara ringkas. Dia pakai keyless, ada ABS depan dan juga belakang, ada ABS. Traction control pada motor ni boleh on off, traction control boleh on off, ABS pun boleh on off juga. Dekat butang ni hanya adjust kat sini saja. Luggage dia besar kan, boleh muat satu helmet besar. ARC pun aku try muat juga, boleh muat satu helmet, boleh isi lagi barang belakang ni. Ada lampu lagi, tak ada masalah, malam pun boleh nampak. Lupa nak kongsikan dekat korang, motor ni dia pakai double balancer crankshaft tau. Double balancer crankshaft ni sebenarnya apa yang dikatakan oleh pihak SOM, dia untuk mengelakkan enjin tu vibrate. Dan bila aku bawa memang tak ada terasa langsung vibration. Tak kisahlah di speed yang berapa aku bawa, tak ada rasa vibrate. Kalau macam motor-motor biasa, macam mana kau nak tahu motor korang tu sebenarnya ada vibrate ke tak? Bila korang bawa, korang akan rasa macam gegar mesin cukur. Pernah dengar? Pernah rasa tak? Gegar mesin cukur. Bila korang bawa lama-lama, korang rasa tangan korang macam kebas. Tapi motor ni aku bawa, sepanjang aku bawa, tak kisah di speed yang berapa sekalipun, memang tak ada rasa gegar langsung tau di handle ni. Kau akan rasa zero vibration. Okay geng, aku nak demo sikit kat korang macam korang boleh tengok ni, mileage dah 6,600. Tak pernah buka CVT lagi motor ni, tak pernah buka belting, tak pernah usik lagi CVT. So macam aku cakap tadi, kalau skuter biasa, normally di mileage seperti ini memang kau akan rasa gegar lah, dia dah berabuk kan. Tapi untuk ADXTG ni, korang boleh tengok nampak? Dia terus grip tau. Dia terus, bila pulas ni, nampak? Dia betul-betul rasa macam korang bawa motor biasa. Korang dah tak rasa macam korang bawa skuter dah. Dia tak ada lag, dia tak ada delay. Ini tak servis CVT lagi ni. Nampak? Dia smooth je dia pergi. Dia tak ada rasa macam lag, nak grip tu tak ada. Nampak? Dia pergi tu selembut dia pergi. Kalau korang bawa ADXTG ni, aduh, aku tak nak cakap memang sedap lah. Memang sedap main dekat low RPM, ataupun korang nak tarik-tarik pick up, sebab korang rasa tak ada delay tau. Macam ni korang tengok aku try. Nampak ni, macam ni contoh kan. Nampak? Aku pula saya pergi ni.
Dia RPM low kan, nampak? Nampak? Dia terus pergi. Dia terus tangkap. Dia terus grip dia punya clutch tu. Kalau macam skuter-skuter biasa, skuter-skuter normal, dia ada delay sikit tau. Lagi-lagi kalau korang dah tak servis CVT lama kan, korang rasa macam ada lag, rasa macam tak sedap lah bawa. Sekejap contoh. Macam ni contohnya kalau dah berhenti tak filat kan. Terus tangkap. Kita test pick up dulu alang-alang. Astaghfirullah, sedapnya lah pick up dia. Hui. Tengok ADXTG ni, dia cantik dia tajam je ke belakang, dia cantik, dia potong, nampak? Kat depan ni kalau korang tengok kan, design dia kan, S1M kalau skuter design, aduh memang lawa lah, memang nampak tough tau, nampak solid tau. Walaupun dalam video ni mungkin korang tak nampak macam besar sangat, tapi kalau korang tengok depan-depan motor ni, gedabak juga boh. So bila korang bawa ADV ni ADXTG ni, macam korang bawa motor besar lah. So gah tu ada di situ. Tapi kalau korang tengok ni, aduh design dia memang cantik lah, itu tidak dinafikan lah kan. Satu lagi aku nak share korang yang feature yang paling best yang aku suka tentang ADXTG ni sebenarnya, bila korang nak buka seat, macam killer-killer yang biasa, korang kena tekan, korang kena pulas kan. Macam ni korang hanya tekan sekali satu butang je, nampak? Seat terus boleh buka. Dan yang lagi bestnya, enjin hidup pun korang boleh buka seat. Enjin hidup pun boleh buka seat, tengok. Nampak? So tak perlu nak matikan enjin dulu baru buka seat, lepas tu nak hidupkan balik, tak payah. Dan kalau nak buka minyak, kena tekan macam ni, tekan ni. Tapi kena tunggu enjin matilah. So ni salah satu feature yang bagi aku sangat memudahkan user lah. Jadi secara keseluruhan, apa aku boleh kata, motor ni sangat berbaloi lah, dengan tanda harga on the road lebih kurang dalam 30,000, lebih murah lagi daripada kompetitor dia. Korang dapat sisi yang lebih besar, dapat engine yang ada hyper BBS, ada swing arm, ada rantai, pakai monoshock dan sebagainya. Bagi aku sangat berbaloi lah, sangat berbaloi. So aku rasa sampai sini sajalah video aku untuk kali ni. InsyaAllah kita berjumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum.